Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Lensa Sri Kandi. Kami wakil daripada Badan Dakwah dan Rohani. Saya Nuzara Husna binti Muhammad Zamzi. Saya Nur Hasha binti Muhammad Khairi. Kami berdua daripada kelas 2 Balkis. Pada hari ini, kami akan mengulas tentang kebaikan pada bulan Ramadan. Zara, apakah keistimewaan pada bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni diistimewa sebab bulan Ramadan ni bulan yang berkah, di mana umat Islam melakukan ibadah puasa daripada fajar hingga maghrib. Macam kita puasa lah, daripada subuh hinggalah maghrib. Hasha, apakah aktiviti yang berfaedah pada bulan Ramadan? Aktiviti yang berfaedah bagi saya ialah membuat ibadah, berzikir, membaca Al-Quran dan Beribadah dari segi apa? solat Tarawih. solat tarawih, solat sunat witir dan solat fardu. Hasha, bukan ke bila bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan? Ya, lebih-lebih lagi ketika kita solat berjemaah, iaitu pahala kita akan dilipat gandakan 27 kali ganda pahalanya. Pada bulan Ramadan juga memberi kesempatan untuk membuat ibadah dan memperbanyakkan berdoa. Hasha, macam mana kita nak mencegah geng-geng plastik hitam ni? Cara mencegah dia, kita perlu mengadakan satu kempen untuk mencegahkan geng-geng plastik hitam ni. Macam contohnya, Kalau dari segi kerajaan kita dah buat macam nazir kan? Kalau dari segi pada bulan Ramadan ni, kita memanggil pihak JAKIM untuk Ronda kawasan. untuk ronda kawasan geng plastik hitam ni. Macam mana terjadi kalau kita tak puasa? Kalau kita tak puasa, dari segi Islam, kita akan berdosa dan masuk ke dalam neraka. Tapi Allah tu Maha Pemaaf kan? Pengampun. So bila kita taubat, dia akan ampunkan dosa kita. Tapi kita kena ganti balik lah puasa tu. Jangan melambat-lambatkan ganti puasa. Selain tu, bulan Ramadan ni dia dapat mengeratkan silaturahim. Macam contohnya kita pergi bazar, kita dapat berkenalan dengan orang-orang baru. Macam kita tengah membeli, lepas tu orang tu tegur kita, yang ni berapa ringgit, lepas tu kita dapat merapatkan silaturahim. Atau mungkin kawan lama, sekolah lama, lepas tu tiba-tiba jumpa kat bazar. So kita boleh macam berkenal lagi. Macam boleh bertegur sapa. Lepas tu masa solat tarawih juga kita dapat mengenal dengan orang-orang kampung, orang-orang kawasan rumah. Macam kita tak pernah kenal, lepas tu kita berjumpa dengan dia masa dekat masjid. Jadi pengajarannya, kita haruslah memperbanyakkan ibadah pada bulan Ramadan. Sebabnya pahala kita dilipat gandakan. Banyak benda yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan ni. Dan bulan Ramadan juga mengajar kita untuk bersedekah dan berbagi-bagi rezeki kepada orang yang memerlukan. Macam seperti anak yatim, orang yang susah, orang yang memerlukan, orang yang tidak mempunyai duit untuk membeli barang untuk membuka puasa, untuk sahur. Macam baju raya, kuih raya, biskut dan lain-lain lagi. Sekian daripada kami, wakil Badan Dakwah dan Rohani. Saya Nuzara Husna. Saya Nur Hasha. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.